Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para juri yang dihormati, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Khaira Aulia binti Ahmad Ashraf. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Permata untuk Kandu. Kod sekolah saya ialah PBA 0014. Saya sangat gemar membaca. Oleh kerana hobi saya ini, saya berharap akan menjadi guru suatu hari nanti. Pada pagi ini, saya berasa amat bertuah untuk mengupas sebuah karya yang penuh didikan yang mana ia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kanak-kanak dan remaja tentang hak serta tanggungjawab mereka sebagai pengguna yang bijak. Tajuk cerita ini ialah membuat pilihan sendiri. Cerita ini memaparkan perbezaan latar belakang antara dua watak utama iaitu Rahimi yang berasal daripada keluarga kaya. Kemewahan dan kesenangan hidup membuatkan Rahimi sering memandang ringan haknya sebagai pengguna untuk mendapatkan jaminan kualiti barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Akila pula adalah anak seorang tukang kebun. Kesusahan hidup mengajarnya supaya berhati-hati ketika membeli barang. Dia hanya memilih barangan bermutu dengan harga yang berpatutan. Latar belakang keluarga Rahimi dan Akila yang berbeza ini menyebabkan mereka sering bertelagah pendapat mengenai hak untuk membuat pilihan ketika membeli barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Perbalahan di antara Rahimi dan Akila terjadi apabila Rahimi terserempak dengan Akila yang sedang membelek seutas jam serta menawar harga daripada pembantu kedai jam. Rahimi menegur sinis Akila kerana menawar harga jam tersebut tetapi tidak mahu membelinya. Rahimi pergi semula ke kedai jam tersebut lalu membeli jam yang berharga RM300. Keesokannya dia membawa jam tersebut ke kelas dan menunjuk-nunjuk pada kawan-kawannya. Pada suatu hari, satu kejadian yang tidak diduga telah menimpa Rahimi. Setelah dia membeli telefon bimbit yang canggih dan terbaharu di pasaran. Telefon bimbit yang baru dibelinya dengan harga RM3,500 itu telah meletup semasa dicas. Rahimi berasa menyesal. Akila berasa simpati kepada Rahimi. Bermula dari saat itu mereka menjadi sahabat baik dan sering berkongsi pendapat jika ingin membuat sebarang pembelian barangan. Pengajaran daripada cerita ini, sebagai pengguna kita berhak memilih barangan yang bermutu dengan harga yang berpatutan. Kita juga perlu mendengar nasihat orang yang lebih arif dalam membuat pilihan jika kita berasa tidak yakin dalam membuat pilihan. Sekian, terima kasih.